Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak masak apa? Kita nak masak daging masak belengas. Sekarang ni bila kita tengah masak, kat belakang ni isteri kita sedang nostalgia masa beranak. Kita teman dia kat living room, kita rasa apa dia tanya. Yang kita salah jawab nanti kena marah guys. Dia berdiri je. Kita masukkan ni. Kita masukkan cili. Kita berdiri bukan apa guys. Kita kesian tengok bini kita masa dia melahirkan tu. Kan kalau kita pegang kena cakor nanti. Abang tengok rambut lagi dia. Abang tengok ni rambut dia. Nampak apa? Ha? Alim buat rambut ni dek. Okay, ni pertama sekali kita akan tumis cili kita. Daging ni saya pakai daging kotak ya. Saya dah rebus menggunakan pressure cooker selama 2 jam. Okay, so cili ni kita nak biar dia pecah minyak. Sementara tu boleh masukkan this one lah. Enak-enak rasa, lebih cukup rasa patiki ayam ni. Patiki ayam ni berkesan lah kalau awak masak banyak. Jadi kita cerita kalau kita masak untuk 5 orang, 6 orang, 10 orang, pasukan ni. Setakat masak untuk 1-2 orang, masuk separuh atau suku je. Okay, tahu kan? Okay, dan kita akan, sekejap saya nak buka saya punya hood. Okay, so lepas tu kita akan masukkan kita punya bawang, irisan bawang dan juga bawang putih. So, kalau awak ada bawang holland ni lagi sedap lah. Lagi cantik kejadian dia. Tapi tak ada masalah, kita yang buat dia. Okay, tumis sampai bau bawang tu naik. Sampai bau bawang tu naik. Kita akan masukkan sedikit garam. Satu sudu kecil. Daging belengas ni makan sedap lah. Kenapa dia panggil daging belengas? Sebab dia macam belengas, berpeluh-peluh berminyak-minyak. Dia kena minyak kena banyak. Nama pun daging belengas. Okay, pastikan api kecil. Kita tak nak bawang kita garing. Kita nak bawang kita ni air bawang dia keluar. Kita dah nak sambut puasa guys. Lagi 3 hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Raya Cina. Lepas tu hari Khamis puasa. Nampak anak bulan, kita akan start sambut Ramadan lah. So ni pun boleh dijadikan menu untuk sahur. Tapi korang kena ada daging yang dah lembut lah. Daging kena prepare malam-malam bagi dia lembut. Okay. So next kita akan masukkan cili. Cili kena banyak. Dengan carrot. This one Chinese style. Dia suka makan cili. Sepatutnya lah dia benggala. Tapi kita tiada lah dia benggala ya. Maka ini je lah yang kita masukkan. Kita akan masuk. Sebab apa saya kata simple? Kita tak payah lama-lama. Dan kita masukkan kita punya daging. Korang pun tengok video ni tak ada skip. Tak ada skip je. Kita terus saja. Sebab apa daging kita dah empuk dah. Okay, belengas. Nampak belengas. Nak biar dia nampak lagi belengas. So, kalau korang makan macam kat mi tarik ke, inilah daging dia. Cuma dia taruh lah macam Chinese punya sayur tu. Toge entah. Bawang Chinese tu yang rasa dia authentic. Kita tak nak dia hangus, kita akan masukkan air rebusan daging kita. Masukkan sikit. Sorry, kita masuk halia. Masukkan sedikit air rebusan. So kejap lagi dia akan kering. Sekejap kita naikkan dan nak tergolek Okay. Dia dah masak macam paprik pun ada. Dah macam masak kunyit pun ada. Tak taruh kunyit lah. Okay. Macam biasa. Saya kalau masak kena ada sos. Kita nak sebagai ejen pemekat. Taklah sos sikit bagi rasa-rasa. Dan nanti ada orang komen, ni dah macam daging masak sos. Kita yang buat dia, tak apalah. Okay, dan kita letakkan sedikit kecap.
Warna kecap, soy sauce. Sikit je. Korang rasa kalau bulan puasa nak rasa-rasa tak payah, InsyaAllah korang pun sedap. Kalau dah selalu masak, sedap lah tu. Tapi kita tak selalu masak. Sebenarnya wife saya yang banyak masak. Bila weekend ni kita bagilah dia rehat. Seorang isteri perlukan rehat. Macam kita kerja, kita perlukan rehat. Isteri kita perlukan rehat. Kadang-kadang kalau dia cranky tu, bawa lah pergi mamak. Dia tengok muka mamak, dia dah tak cranky. So untuk pengetahuan korang dah siap dah. Sekarang baru 5 minit kan. Korang tengok 5 minit ke 10 minit ni kita nak didihkan dia je supaya kuah-kuah tu meresap. Dah siap dah. Mesti ada orang kata, iya ke? Sedap ke? Confirm ke sedap? So kita rasa. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kual. Sedap. Daging ni. Bismillah. Sangat sedap. Alhamdulillah. Cuadah berpuasa. Bye-bye. Assalamualaikum.